Ingat ni, punca sumber rezeki lelaki letak pada dua rumah. Pertama, jagalah rumah Allah. Yang kedua, rumah tangga. Permulaan punca rezeki kita laki-laki ni kan terbit daripada dua rumah ni. Pertama, pastikan jaga haknya untuk datang bertandang ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka separuh keberkatan rezeki itu Allah jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang berlaku dengan izin dan inayah daripada Allah, diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepadanya, dan sama-sama kita sentiasa perbetulkan niat. Melakukan amal ibadah hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, disempurnakan iman kita, bertambah cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua, sihat? Ramai seram. Apa tanda sihat? Apa tanda sihat? Ke cakap ke? Tanda sihat dua. Pertama, boleh berbuat taat walaupun Allah uji sakit. Kan? Sekalipun kita ni nampak sihat, tak ada stroke, tak ada demam, boleh ke mana, boleh jalan-jalan ke sana sini, tetapi terhalang berbuat taat, hakikatnya sakit. Itu asas dia. Sebab tu kita ni orang beriman kena pandang dengan dua dimensi, pandangan mata fizik dan juga pandangan mata hati. Nanti kita senang salah sangka pada Allah. Kita mula claim, kita mula ada satu kepercayaan sakit ni bala, sakit ni musibah. Tak. Musibah, nikmat ni letak pada buat taat. Kalau sakit, kita lagi kuat ketaatan kita, lagi setiap waktu kita sedang terbelenggu dengan kesakitan itu, tapi kita lagi banyak zikir kepada Allah Ta'ala, maka itu takdir yang baik, bukan takdir yang buruk. Ringkas kata macam itulah. Tanda sakit, tanda sihat, boleh berbuat taat. Yang kedua, tanda sihat apa dia? Letak pada sifat muka. Cuba tengok muka orang sebelah. Muka excited ke muka macam nak kena, macam orang duduk hospital? Dia ibadah ni dia kena excited lah kan. Tapi itulah kita, contoh tuan puan kalau pergi kerja excited tak? Muka excited tak? Anak pergi sekolah, lazimnya budak-budak pergi sekolah excited tak? Tak kan? Banyaknya tak lah. Moody, moncong, rasa macam berat, malas. Maka apa maknanya tu?
hakikatnya kita tidak berada dalam suasana ibadah. Sebab sifat ibadah ni dia bahagia, kan, dia buat dengan rasa teruja. Sebab tu malam ni datang dengan kuliah ni teruja ke macam ada kuliah ke? Lemak macam tu, spoil lah macam tu, kan? Baik, saya tersalah bawa kitab tu ceritanya. Jadi dia kulit luar tu sama, saya bawa kitab Hakikat Kehidupan. Kita punya perbincangan kuliah kitab kita Mazayani Intimah Islam, apa erti saya mengenal agama Islam. Jadi saya pilih topik yang lebih umum lah. Pada malam ini nak cerita pasal masjid, pasal rumah Allah Ta'ala. Boleh? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dalam hadis yang sahih Nabi sebut di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaranya lelaki dewasa yang terikat hatinya dengan masjid. Dia beza. Lelaki ni dia dua, satu syabab, yang kedua rijal. Dalam hadis Nabi guna perkataan rijal. Syabab ni ulama berpendapat umur 20-an. Kalau dalam konteks orang Arab, syabab ni belasan. Sebab orang Arab ni matang dia cepat, matang dia tak macam kita orang Melayu, kan? Sebab tu jangan rasa pelik sangat Nabi kahwin sangat muda. Sebab wanita Arab awal belasan tahun tu memang matured. Maka tak boleh kita nak banding tara Arab dan kita ni. Kita ni dia beza, dia punya culture dia. Tambahan pula, orang zaman dahulu, apatah lagi zaman sahabat, zaman Nabi ni, matured tu lebih sempurna pada awal usia lagi. Sebab tu ada je sahabat Nabi yang Nabi lantik jadi panglima perang tapi baru berusia 18 ke 15 tahun. Ada je. Sebab matured culture orang Arab, lagi-lagi zaman dahulu. Cuma konteks zaman sekarang tak nafikan mengikut kajian psikologi, kematangan mutaakhir ini, Gen Z ke Gen Alpha ke, memang sangat lambat. Sangat lambat. Tak matang-matang. Umur dah 28 pun mak ayah yang sponsor, yang bagi duit makan, kan? Dia kematangan tu sangat lambat. Saban tahun tu makin menurun kadar kematangan manusia tu. Maka berpadukan pada hadis tadi tu, Nabi sebut Ar-Rijal. Ar-Rijal ini ulama berpendapat sekitar usia 30-an ke 40 ataupun lebih sikit, atau rijal. Maka Nabi meletakkan kalimat Ar-Rijal itu sebagai highlight dia. Maksud apa dia? Orang yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar nanti, antaranya kata Nabi Ar-Rijalu, lelaki dewasa yang hatinya terikat pada masjid. Jemaah sekalian, sebab apa lelaki bukan orang tua? Orang tua secara lumrahnya memang fitrahnya makin lama makin dah tak ada gairah lah, nafsunya dah kurang, gairahnya dah semakin kurang. Maka benda tu common, benda yang formal, standard. Kalau orang tua ni rajin sedekah, rajin pergi semayang, rajin bangun malam, dia bukan kepelikan. Sebab memang Allah jadikan orang tua ni nafsunya semakin rendah. Macam nak makan pun dah tak boleh makan selera banyak, nak jalan-jalan pun tak boleh jalan jauh-jauh, kan? Syahwat tu semakin melemah. Berbeza orang dewasa, orang remaja. Sebab tu Nabi meletakkan indikator orang yang akan mendapat naungan arasy Allah Ta'ala ni, iaitu lelaki muda, lelaki yang sifatnya remaja ataupun dewasa. Bukan remaja, syabab, muda lah, lelaki muda dan juga lelaki yang dewasa, bukan lelaki tua. Maka tu satu. Dalam hadis yang lain juga Nabi sebut 3 golongan Allah cukupkan padanya rezeki
dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini hadis Bukhari. Yang pertama siapa? Orang yang memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah. Memberi salam ni dengan dua maksud. Pertama, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Satu. Yang kedua, masuk rumah dengan mood sejahtera. Bukan moody, bukan yalah membengkak, kan mood marah, balik rumah marah-marah. Ini bukan, tak termasuk. Maka amal yang mudah, masuk rumah beri salam. Yang kedua, masuk rumah dengan emosi yang sejahtera. Maka sebab tu sunnahnya diajarkan pada kita, bila balik bawalah juadah apa-apa, makanan ke, goreng pisang ke, untuk orang rumah kita, anak dan isteri kita. Maka tu sunnahnya. Juadah ni antara cara kaedah untuk kita pastikan balik rumah tu dengan hati yang sejahtera. Kan? Kalau boleh buka pintu tu kan, isteri kita bukakan pintu, ya, angin sepoi-sepoi kan. Ini kadang-kadang marah-marah, abang dah lama balik tu, tak buka-buka. Maka ini tidak ada rahmat. Maka Nabi sebut 3 golongan orang yang akan dicukupkan rezeki padanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang pertama iaitu orang yang sebelum masuk ke rumah memberi salam, sama ada orang ataupun tidak ada orang. Okay? Jangan kita bagi salam sekadar tak ada orang je. Kalau tak ada orang rumah kita ataupun kita sama-sama masuk rumah, tetap sunnahnya untuk kita memberikan salam padanya. Satu. Yang kedua, orang yang datang ke masjid. Sebab tu para laki-laki sekalian, perhatian. Ingat ni, punca sumber rezeki lelaki letak pada 2 rumah. Pertama, jagalah rumah Allah. Yang kedua, rumah tangga. Permulaan punca rezeki kita laki-laki ni kan terbit daripada 2 rumah ni. Pertama, pastikan jaga haknya untuk datang bertandang ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka separuh keberkatan rezeki itu Allah jamin. Yang kedua, jagalah keberkatan rumah tangga kita. Maksudnya, suami wajib didik anak isteri. Apabila kita pergi ke masjid, maka isteri anak-anak tolong jaga keberkatan rumah tangga kita. Ni tak, kadang-kadang suami dengan kuliah semayang berjemaah dekat masjid, tapi isteri semayang lambat, tengok drama kan, ataupun buat benda-benda yang boleh menghilangkan keberkatan. Maka berlakulah kebocoran rezeki kita. Gaji baru masuk 3 hari habis. Rezeki tu dia tak mengurang, tapi dia bocor. Antara punca sebab salah satu, rumah elok tapi tak pergi masjid, pun akan berlakunya kebocoran punca sumber rezeki bagi lelaki. Maka jaga 2 rumah ni jemaah sekalian. Jaga 2 rumah ni. Sebab tu kenapa orang beriman ni hidupnya bukan tentang dapat banyak kan. Kita orang beriman ni, dia bukan pandang tentang nilai yang banyak, gaji banyak, harta banyak, dah. Maka kena faham kenapa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah untuk dapatkan rezeki yang berkat, bukan banyak. Berkat ni cukup, banyak belum tentu cukup. Contoh, buti banyak itu belum penanda aras yang cukup. Contoh, abang 25,000 cukup sebulan. Kau dapat 10,000 cukup, 10,000 cukup. Okey, soalan kedua, 10,000 tu dapat setiap bulan, berapa lama kekal cukup 10,000 tu? Macam tak biasa je dapat 10, tak biasa 10,000 tahu tak berapa kosong belakang tu? Tahu? Dia satu tak biasa, satu lagi kosong belakang 10,000 tak tahu. Tu memang memang takkan dapat lah tu. Nak tanya, amount numbers cukup berapa sebenarnya? Berapa cukup bang? 10,000 tak cukup. Berapa cukup? Rasa-rasa nombor yang kita kata cukup tu berapa? Tak tahu. Maka jelas tak ada kan. Kalau kita mula dapat 10,000, percayalah dia akan bertahan 2-3 bulan. Masuk bulan keempat, confirm dah tak cukup 10,000 tu lah, kita akan tambah lagi.
Maka jelas inilah tipu daya sifat dunia, menipu daya manusia. Maka kena ingat, kita berdoa kepada Allah tentang rezeki ni supaya Allah kurniakan pada kita rezeki yang berkat, bukan banyak. Bila berkat ni Allah yang tahu banyak untuk kita berapa. Dia banyak bukan amount yang standard. Orang ada 20 kita pun tak boleh. Berkat ni kita menyerahkan Allah yang tentukan cukup kita berapa. Faham? Dia bukan kita meletakkan satu numbers standard, inilah makna cukup kita punya komitmen bulanan. Tak, dia bukan gitu. Maka kita kena terus berdoa dan pastikan kita menjaga keberkatan rumah tangga kita, hidup kita, supaya kita dikurniakan rezeki yang berkat. Maka ingat, siapa yang nak rezekinya berkat bukan banyak. Sebab berkat boleh jadi banyak, berkat boleh jadi banyak, sebab Allah je tahu kapasiti kita berapa yang kita perlukan. Dan kena ingat, berkat ni juga dengan maksud kita dapat banyak tapi melebihi kapasiti. Apa? Dapat banyak tapi keperluan kita tu rendah, separuh daripada apa kita dapat. Maka yang lebih itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu. Maka lagi bahaya. Biar Allah beri cukup-cukup. Sebab siapa yang dapat melebihi kapasiti dia, lebih itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isu dia. Maka lebih baik dapat dengan nilai kadar bulan-bulan tu secukupnya. Secukupnya. Baik, apa tanda cukup? Apa tanda cukup? Tanda cukup dapat setiap bulan tu tak garuk kepala, tak gosok dada. Maksudnya tenang. Soalan, bulan-bulan garuk kepala tak? Macam mana dia? Garuk kepala tu simbolik tak cukup sebenarnya. Simbolik pada tak cukup. Sebab tu ada satu kisah tentang Imam Syafi'i kan. Anak murid dia tanya, "Ya wahai Imam Syafi'i," dia ceritalah dia banyak hutang kan, dia banyak hutang, apa yang dia kena buat menyebabkan dia tak mampu nak bayar hutang dia. Dia tanya, "Berapa gaji kamu? Berapa income kamu sebulan?" Dia sebutlah satu amount tu, misal kata 1,000. "Kalau macam tu aku arahkan pada kamu, minta kamu punya majikan tu kurangkan daripada gaji 1,000 tu." Kan dia follow. Contoh, jadi 1,000 jadi 700. Pening dia, tapi yakinnya dengan nasihat, ialah seorang ulama yang sangat terkenal pada zaman tersebut, dia balik pun buat je. Lagi terbelit dengan hutang, lagi tak boleh nak survive. Dia ngadu lagi, "Wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya aku lagi terbelit dengan hutang dan aku tak mampu nak survive." Apa Imam Syafi'i nasihatkan dia? "Kalau macam tu, kurangkan lagi separuh daripada gaji asal kamu tu." Oh, pening. Tapi kali yang kedua ni deliver. Pendekkan cerita, terkawal, deliver. Kenapa boleh deliver? Maksud kata apa dia? Maksudnya dua sebab. Kenapa bila gaji jadi 500 je, hutang selesai, satu. Yang kedua, komitmen clear. Maka kata guru kami, ulasan daripada kisah ni dua. Pertama, orang ni dia survive tidak lagi bergantung dengan apa yang ada. Faham tak? Hilang pergantungan. Ya, memang 500, hilang pergantungan. Satu. Yang kedua, rupa-rupanya selama ni dia terlebih kapasiti daripada apa yang diperlukan kan? Dia terlebih lah. Maksudnya dia boleh hidup dengan 500 sebenarnya. Jadi kenapa jadi gaji 1,000 sebulan tapi hutang banyak, struggle? Bermaksud kita mengambil hak yang lebih daripada apa yang kita perlukan sebenarnya. Itu punca garuk kepala. Lepas tu siapa yang garuk kepala setiap bulan ni kurangkan gaji itu ataupun pergantungan kita pada yang kita rasa itulah yang menjamin kita punya komitmen selama sebulan tu. Ada kadang-kadang tu puncanya. Kan akhirnya rupanya kita boleh berpuasa,
Anak beranak semua boleh berpuasa, boleh makan biasa-biasa. Sampai yang paling minimum, percayalah, mula rasa bukan setakat cukup, lebih lagi. Maka lebih itulah kita upgrade sikit demi sikit. Ada kena macam tu. Masalahnya kita dah terlajak. Terlajak pula dah bertahun-tahun. Itu yang makin terbelit. Inilah yang kaedah yang guru kami ajar, berpandukan pada kisah Imam Syafi'i. Sebab apa? Kita ni hidup dah terlalu bergantung dengan kita punya gaji kita. Habis, tak boleh nak kawal dah. Itu cara yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sebagai pedoman kita bersama. Itu dua. Yang ketiga, orang-orang yang Allah cukupkan rezekinya dan dimasukkan ke syurga, siapa? Itu orang yang keluar daripada rumahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak highlight pada ni orang yang datang ke masjid. Kita lah semua mudah-mudahan jemaah sekalian. Kita semua ni menjadi tetamunya Allah Taala. Namun kena ingat, Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang layak memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini nak menjelaskan pada kita dua perkara. Pertama sekali, tak semua yang datang ke masjid itu tetamu Allah. Ataupun dalam bahasa mudah faham, yang datang ke masjid, ke barang kalian, ada dua jenis. Pertama, memang datang atas dasar Allah jemput dia. Dia merupakan tetamu Allah yang Allah jemput, Allah undang dia datang ke masjid, maka datanglah dia. Adapun yang kedua ni apa dia? Dia datang ke masjid, tetamu Allah juga, tetapi tetamu yang tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni malam ni tetamu yang diundang ke tak diundang? Tak tahu lah Ustaz. Maka nak tahu kita ni tetamu Allah yang diundang, ciri-cirinya Allah sebut dah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul persoalan seterusnya, apa pula makna penanda aras, requirement hamba yang beriman pada Allah Taala? Ingat, iman ni bukan letak pada amalan. Jangan salah faham, jangan salah sangka. Orang yang beriman, kayu ukurnya bukan pada amalan. Kita beramal, kita sembahyang bukan tanda keimanan. Sembahyang, amalan, ibadah itu tanda keislaman, bukan tanda keimanan. Amal Islam ni siapa-siapa boleh buat, betul tak? Abdullah bin Ubay, zaman Nabi, itulah bapa kepada segala munafik. Hari-hari depan Nabi dia maki. Bukan setakat tu je, dialah antara manusia yang berani banyak kali tegur Nabi, ya Rasulullah, ittaqullah, ambil kau. Ya Rasul, bertakwalah pada Allah Taala, ambil kau. Punya kurang hajarnya Abdullah bin Ubay ni. Maksudnya, tapi setiap hari 5 waktu sembahyang belakang Nabi. Nabi buat donoh ya. Nampak? Bermaksud orang pergi masjid, iman tu bukan diukur pada amalan. Habis iman ukur dengan apa? Nak tahu ke tak tahu? Macam tiga orang je nak tahu. Nak tahu ke tak tahu? Macam semangat malam ni ramai. Bukanlah sebab ramai semangat. Macam nervous juga, terkejut ada. Faham? Buat kita terlibat tu daripada soft satu separuh lah. Ni otai ni. Ni abang kita otai ni. Ni otai ni. Ini memang kaki lepak dulu, lepas ayang lepak belakang tengok bola bang. Tu. Masa saya duduk sini ada rumah dekat boleh nak lepak. Sekarang rumah kat Cerah jauh. Sampai mana tadi? Memanglah iman apa? Siapa iman? Tanda iman. Iman ni letak pada hati, bukan jasmani, bukan amal badan. Iman letak pada sifat hati. Contoh begini, iman ni apa? Iman ni kita boleh faham dua. Iman ni, kenapa kita mengaji bab iman?
kita belajar ilmu tauhid, kita mengaji bab iman supaya kita reti tahu untuk bagaimana nak menghadapi ujian kehidupan. Amalannya ibadahlah, tapi ukuran iman tu letak pada hati tu rasa apa dengan ujian kehidupan. Contohnya gini, tak tahu kita ni beriman ke tak gini jemaah sekalian. Ada orang susah, duit tak ada. Okey, susah. Ujian susah. Maka waktu itu perlu kepada jawapannya dengan jawapan iman. Tapi iman tak ada ataupun imannya lemah, maka apa yang akan berlaku? Apa tindakan untuk menggambarkan iman dia? Apa yang akan berlaku jemaah sekalian? Susah, duit tak ada. Maka berlakulah manusia ni akan ada dua jenis keadaan dia. Pertama, bila tak pergi kerja, seriau dia. Oi, wajib kerja. Kerja pula mesti overtime. Risau dia. Kalau tak kerja ni memang kena potong gaji, kena potong allowance, memang habis bonus pula. Risau, menyebabkan dia hari-hari pergi kerja. Sebab apa? Takut kena potong gaji. Ataupun orang berniaga, sehari tak berniaga, kalau nak berniaga sekali hujan, resah dia, serabut dia. Aduh, habislah. Duit tak ada. Tak ada nak makan apa esok ni, minggu depan ni. Nampak? Tapi tak bangun malam okey je. Pak, tak pergi kerja, tak berniaga, gundah gulana, risau, takut betul dia. Tapi tak mengaji okey, tak bangun malam okey, tak semayang awal waktu, tak semayang di masjid, tak rasa apa-apa pun. Maka itulah iman. Bahasa mudah faham, iman ni apa dia? Dia faham setiap apa yang dia buat. Dia tahu kenapa dia pergi masjid, dia tahu kenapa dia baca Quran. Maka orang yang faham kenapa dia baca Quran bukan sebab dia susah, habis senang tak baca Quran, ni isu dia. Orang yang faham ni, senang ke susah ke, terikat hatinya untuk membaca Al-Quran, itu iman. Tapi kalau kita faham menghadapi kehidupan itu dengan amalan semata-mata, tapi tak faham kenapa dia beramal, dia akan mula mempertikaikan takdir itu Tuhan. Ya Allah, aku dah tahajud, dah berdoa, dah semayang, dah kerja, dah berniaga, dah usaha, macam tu je, sama je. Ni masalah. Betul, iman ni dia bukan tentang, dia orang yang beramal dengan nilai iman ni, dia mesti beramal dengan mengenal. Dia beramal dengan faham, bukan amal semata-mata. Bukan amal semata-mata. Dia mesti beramal dengan sifat mengenal. Dia memahami kenapa dia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian. Kan? Dia ginilah. Sebab tu kena faham, bila mana kita mengaji bab iman ni, dia gini. Untuk nak mengukur iman kita, memang dia punya topik dia, dia punya intinya ujian. Faham? Intinya ujian. Maka orang beriman, dia mula faham apa konsep amal, apa konsep musibah, ujian. Jadi gini. Sebab tu orang beriman ni, bila mana datang ujian pada dia, apa sifat yang ada pada orang beriman ni, dia tak bila susah dia tak mengamuk, dia tak macam meracau untuk cepat-cepat keluar daripada ujian tersebut. Dia gini, setiap masalah yang Allah uji kita ada tempoh matangnya. Tugas kita lalui sampai tempoh yang Allah tentukan pada kita. Wajib lalui. Bukan kita masuk satu masalah nak keluar terus, masuk masalah lain nak keluar tu. Ini bukan sifat orang beriman. Orang beriman ni, dia pakai, dia ambil, dia lalui, dia terima. Sampai bila? Sampai tiba tempoh masanya, Allah sendiri akan keluar daripada masalahnya. Tapi kita tak. Sebab tu tak pernah bertambah iman kita. Tak pernah bertambah iman. Sebab apa? Sebab kita datang masalah, nak selesai terus. Betul? Duit tak ada, terus nak duit ada. Betul? Tak pernah beri masa. Contoh rama-rama, sebelum jadi rama-rama, dia jadi apa? Kepompong kan. Kita pun bela kepompong ni, lama benar lah. Kita pecahkan kepompong tu, rasa-rasa jadi apa?
keluar rama-rama. Saya pun tak pernah buat. Kalau pecah kemampuan, dia jadi apa dalam tu ulat ulat kan, ulat. Sebab tu siapa yang sedang hadapi masalah, ujian hidup, terus nak keluar, jadi ulat lah. Dia tak ada nilai, tak ada value. Tapi orang yang datang satu persatu masalah menghadapi dia, dan dia lalui je, kan, dia terima sampai tempoh yang Allah tentukan padanya. Luar biasa kejadian dia, betul tak? Dia punya, betul lah, dia memang gitu je maksudnya. Dan itulah cara Allah nak menguji hamba-hambanya, siapakah yang benar-benar cinta padanya. Apa tanda kita cinta Allah Ta'ala? Dia mesti ada apa format dia? Change of value. Kena ada benda tu. Lepas tu kenapa orang beriman ni mesti ambil sifat susah dalam hidup dia. Dia kena pilih jalan susah. Sebab prinsip hidup dunia akhirat, dia mesti pilih salah satu je. Sama ada nak susah dekat dunia, Allah janjikan senang di akhirat, ataupun kau pilih untuk senang, nak shortcut, nak banyak rehat, kan? Kau tak nak letih di dunia, dia punya change of value-nya dekat akhirat, wajib engkau akan disusahkan oleh Allah semua. Dia mesti salah satu. Dia tak ada dunia senang, tak ada. Dia wajib dengan salah satu. Buktinya Nabi ada senang tak? Tak ada Nabi yang Allah berikan kesenangan, mudah jalan hidup Nabi, tak. Semua Nabi, Rasul, para sahabat luar biasa ujian mereka jemaah sedia. Dia salah satu. Sebab tu orang beriman kena ambil sifat susah tu. Susah macam mana? Dikala ada pilihan bangun pukul 5, kita pilih pukul 3. Susah. Kan, dikala kita ada duit lebih, tak tahu nak guna apa, kita pilih untuk apa? Berikan apa yang lebih yang ada tu pada jalan agamanya, pada jalan Allah Ta'ala. Susah. Tapi kita memang susah, tak ada pilihan, memang duit tak ada. Itu beza pula tu. Kita memang susah, belum lagi diuji apa dia? Kita ada lebihan, kita ada pilihan. Sebab apa? Duit lebih ada. Pilihannya nak hidup senang ke hidup susah. Macam Nabi lah, Nabi kaya je, betul tak? Tapi Nabi pilih jalan susah dengan menginfakkan segala apa yang Nabi ada. Akhirnya Nabi hidupnya apa dia? Esok hari tak tahu rezekinya apa. Try lah. Duit apa ada hari ni, habis terus. Bau fighter. Setuju? Saya pun tak buat, cakap je. Apa faham tak? Tu sebab tu jadi ustaz senang. Cakap je. Buat iman masing-masing. Balik ni amal masing-masing. Sebab tu dalam bab tawakal ni Allah sebut dalam Quran, Allah analogikan dengan sifat burung, kan? Belajarlah tawakalnya burung. Kenapa burung? Burung memang lumrah dia hanya makan apa yang rezeki hari tu je. Dia keluar pagi, kan, balik petang, dia bekerja semata-mata untuk keperluan hari tu je. Dia tak ada stok. Ada nampak burung buat stok? Letak kat celah-celah sarang ulat lebih-lebih, ada? Tak ada. Burung mengajarkan pada kita suatu nilai hidup, tawakal yang sangat luar biasa. Burung keluar cari makan, kan, balik memang kadar keperluan yang diperlukan untuk hari tu je, bukan pada hari esok. Yakinnya burung esok dijaminkan rezekinya oleh Allah SWT. Betul, itu yang Nabi buat. Sebab tu Nabi hari-hari akan tanya Aisyah, hari-hari tahu apa dia? Hari ada makan tak? Hari ni, wahai Aisyah, ada tak makan ini? Tak ada, Rasulullah. Macam kita puasa. Fighter. Cuba buat. Yang malam ni habiskan semua. Habis. Bag keluar, sedekah. Esok gila terus. Gila, merek, anxiety terus. Faham tak? Sebab tu benda ni dia bukan boleh main buat-buat, main tegak-tegak, tak boleh. Dia akan sampai waktu kita rasa kemampuan tu, kesedaran tu. Asasnya nak ceritanya, itu yang disebut, bila datang sesuatu masalah, kan, jangan cepat kita nak keluar dari masalah tu. Semuanya ada tempoh, yang ada pelajaran pada. Satu. Yang kedua, kena faham kenapa kita kena lalu hadap je, walaupun perit, sakit, luka, pedih. Sebab
kita lalui setiap masalah tu bukan barang free tau. Allah bayar setiap apa kita rasa sedih, pedih, penat, tak tahan, menderita, Allah bayar balik dengan apa dia? Dua. Apa dia? Lepas habis tempoh masa tu, akan Allah kurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Apa maksud rezeki tak disangka-sangka tu? Tak sangka-sangka tu lah rezeki yang kita unexpected. Kenapa Allah bagi lebih daripada kita nak? Sebab Allah bayar setiap inci perasaan yang kita rasa sepanjang kita ada masalah tu. Kita berlapar, pedih, menangis, Allah bayar semuanya, bukan barang free. Allah bayar balik dunia dan juga akhirat. Tapi masalah kita apa dia? Datang masalah tu nak selesai, datang masalah tu nak selesai. Jangan, ni bukan sifat beriman. Orang beriman, dia memang pilih untuk jalan masuk masalah. Cuma janganlah hidup dengan masalah. Hidup ini memang dia punya intinya ujian, cabaran, masalah. Cuma jangan hidup dengan masalah. Hidup dengan Allah dalam menghadapi masalah. Hidup dengan masalah tu yang kita tenggelam tu. Cuma kita jangan nafikan sifat masalah tu.